di antara tempat-tempat yang easy to travel akan bawa jemaah di dalam ziarah dalaman di sekitar Masjidil Haram ialah tapak yang menjadi saksi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kota Mekah terus dipelihara sebagai warisan sejarah yang amat bernilai kepada umat Islam di seluruh dunia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan sekitar tahun 570 atau 571 Masihi di sebuah rumah sederhana di kawasan Suq Al-Lail yang terletak berhampiran kaki gunung Abu Qubais serta tidak jauh daripada Masjidil Haram. Tinjauan mendapati lokasi berkenaan kini dikenali sebagai Maktabah Makkah Al-Mukarramah dan berfungsi sebagai perpustakaan awam bagi memelihara nilai sejarah tanpa dijadikan tempat ibadah khusus. Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Bani Hashim dalam suku Quraisy dan kelahiran Nabi Muhammad SAW berlaku pada tahun yang sama dengan peristiwa serangan tentera Abrahah ke atas Kaabah yang dikenali sebagai Tahun Gajah. Tapak bersejarah ini kekal menjadi simbol penting dalam memahami asal-usul kehidupan Nabi Muhammad SAW serta perkembangan awal Islam di Tanah Suci. Jangan lupa love, komen dan share video ini serta dapatkan pakej umrah promosi sempena sambutan 10 tahun Easy to Travel. Pakej umrah mesra warga emas dan juga mereka yang kurang upaya serta mesra di poket rakyat marhain.